Boleh tahan ini dia. Assalamualaikum guys, ada barang baru. Jom kita tengok apakah ini. Nak perkenalkan satu wireless speaker. Yang ni dia aku beli package lah, sebab beza tak banyak. Dapat sekali dengan memory card dia. Senang, kita boleh masuk dalam tu simpan lagu. Tak payah nak bluetooth lah dengan handphone kan. Ini memory card dia ni, dia bagi free. Jom kita tengok. Brand Inwa, jenis wireless speaker dan waterproof Ini je lah solution yang ada. Nak beli JBL tu, harga dia agak murah kan, so aku belilah yang mahal sikit ni. Kita tengok kat sini, working time dia 10 jam kalau kau sentiasa on dalam 60% volume. Standby time 300 jam. Battery capacity 750 mAh. Charging time boleh kata sekejap juga, 3 jam. Waterproof rating IPX7. Okey, ni yang terbaik. So kita confident lah. Apa-apa pun aku nak try dulu. Nak buka dia ada seal Aku dah bukakan seal ni. Inilah dia Bluetooth speaker dia. Nampak padu, tough. Apa lagi ada? Kabel type C untuk charging, dan audio kabel berserta dengan keychain lah. Dia ada bagi satu manual lah. Itu saja yang ada dalam ni. Ada bahasa Inggeris, okey lah. Ada setengah barang Cina ni tak ada bahasa Inggeris. Jom aku nak try. Okey guys, aku nak pasang, tapi ini masalah dia. Bila aku nak pasang, aku dah pakai handle macam ni, so kena cari jalan. Kalau handle bulat senang, right? Tak apa, aku fikirkan dulu. Setelah difikir-fikirkan, aku rasa ini tempat yang paling sesuai. Jom kita test. On dulu. Boleh tahan ini dia. Okay guys, so itulah dia hasil dia. Boleh tahan bunyi dia. Yang ni dia datang, aku beli sekali dengan memory card. Dia dah bagi install lagu, tapi banyak lagu Cina aku rasa ni. Ada 3000 lagu dengan memory card yang dia dah bagi tu lah. Memory card slot dekat bawah ni Kalau korang berminat, boleh tekan back kuning. Jangan lupa like, share, subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.